Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Masih dalam hari sama juga, iaitu hari Ahad 20 berapa? 20 pula dah. 20 berapa ini tengok dah. 9 20 pula dah. 9 hari bulan 9 hari bulan Ogos, 9 hari Ahad 9 bulan Ogos 2026 Masihi. Oleh kerana sekarang dia pukul 7.58 malam, jadi sudah berubah tarikh daripada 25 Safar kepada 26 Safar 1448 Hijriah. Okey, sekarang 7.58 malam, jadi sudah berubah tarikh berubah. Okey, seperti biasalah video daily report kita untuk hari ini. Sebelum saya mulakan point saya untuk apa ni, jelaskan tadi tu, lepas tu video dari ni dan jelaskan tadi lah. Tadi tu bukan connect ni, salah sebut connect. Pukul 5.42 di saya buat review bagi siapa dah 20 minit lah kemudian. Bagi siapa pada pukul 5.22 buat review 5.42 tadi, bukan 42. Salah tu. Salah sebut tadi. Silap. Okey, mana tadi selepas pada video dari daily report betul kemarin, saya gimana tak ingat dah. Tadi gimana semana dah. Pergi Paisa baru saya pergi keluar. Fikri tutup 9.20 tu, Fikri tutup habis. Hari ni baru tahu, pokoknya anak dia masuk wad. Muntah-muntah. Tak tahu nyakit gabut dah tu, muntah-muntah jadi tak boleh nak makan orang tu, jadi muntah-muntah alergi. Tak tahu ke dia penyakit masalah. Kita tak royak juga lepas tu kan. Dan dia masuk wad lah, pakai lagi tak buka lagi ni. Malam ni tak keluar lah. Saya baru balik Pasaka je. Sehingga dah sempat singgah di masjidnya. Surau madrasah. Ada bas sembahyang maghrib, lepas tu terus balik. Balik tu terus main ke sini lah, ke rumah kakak ni. Untuk video ni. Okey, maknanya malam tadi lepas dah 9.20 tu saya keluar. Saya terus pergi makan nasi momosu, beli cakwe tiaw goreng momosu, makan sana. Lepas tu main sana, main Facebook sampai ke balik dari pukul berapa dah, malam pukul 12 pukul 1:20 pagi. Bangun tadi pada pukul 9.50 pagi, bangun terus mandi sembahyang subuh, makan sarapan, lepas tu terus pergi lepas 5 minit tu terus pergi ke tempat kerja lah. Pada Fikri tu pergi buat kerja tu, pasal si batang atas pada side rail tu kan, atas rail tu, atas rail tu batang separuh kerja lah, pasal ada berlaku kematian tadi. Malam tadi pada pukul 2 pagi ada berlaku kematian, jadi siap pukul 1. Sudah balik sekarang lah, sudah pukul 1 tu. Terus balik ke rumah, saya bergegah lah. Balik ke rumah, lepas mandi, terus pergi ke masjid untuk sembahyang Zuhur dan juga solat jenazah. Lepas solat jenazah, terus pergi hantar jenazah ke kubur ayah kepada Akil, waktu saya birthday pada bulan 5 baru ni lah. Dan juga anak dia adik dia Aisyah itu kan, bulan 6 baru ni. Anak kepada dia, anak bos arwah ni, arwah Muhammad ni. Al-Fatihah untuk si arwah dan juga isteri dia, balu dia, 4 orang anak tinggal, 4 orang anak dan seorang balu dan juga 4 orang anak, 3 lelaki 1 perempuan. Baru setahun 2 bulan lah, benar setahun 2 bulan. Lepas tu 14 bulan lah, mana setahun 2 bulan. Lepas tu pada tu saya pergi ke pas selesai sembahyang usai kubur tu, saya terus balik ke rumah. Balik ke rumah tu tunggu bagi siapa nak sapa tu, saya terlelap sekejap dan balik terbangun tu dalam pukul, sudah balik bagi siapa saya terbangun dan balik betul lah terbangun saya pada pukul 5.22 tu terbangun. Lepas tu ambil terima bahagian tu 5.20 bangun tu 5.20 kita balik proses 2 minit gini tu terima bahagian tu kita balik 5.22. Lepas tu
5-4 budak tu buat review dari buat review bahagian tu. Lepas tu buat review dari tu saya terus keluar pergi sampai ke sumbangan kepada anak-anak arwah ni lah. Lepas tu saya terus pergi ke masyarakat, kita lah jumpa orang uh, apa sahabat-sahabat sana, dia ajak minum air sekali dengan pakai saya lah, saya buat rumah dia tu, buat garah tu sekali tu lah, 3-4 orang kat lah kat ni pakai minum-minum dekat situ. Lepas tu lah balik ni saya singgah ke madrasah pada buat tu untuk sembahyang maghrib. Pas sembahyang maghrib saya pun terus balik sampai ke sini, balik ke rumah terus mari ke sini pukul 7.15 ni terus buat video daily report ni. Okey, saya rasa sekali ada itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.